Kalau sebut harta, harta ni ialah apa yang membuatkan duit masuk ke poket tumpuan. Itulah baru harta. Bahasa mudahnya untuk harta. So lawan pada harta ialah apa? Beban, liability. Okay, beban itu apa yang membuatkan duit keluar daripada poket tumpuan. So itu adalah beban. So banyak orang tahu, orang biasa dia tak tahu yang dia rasa dia beli kereta itu adalah harta dia lah. So bukan harta tumpuan. So dari sudut kekayaan, itu bukan harta tetapi beli kereta itu duit keluar daripada poket tumpuan. So kekayaan tumpuan makin susut setiap beli kereta tumpuan. Bukan makin kaya. So makin miskin sebab beli kereta. Jadi, kena itu ilmu tumpuan kena tahu itu. Kalau tak boleh bezakan yang ni, itulah yang bekerja tiap-tiap tahun bukan harta bertambah, hutangnya bertambah. So dia rasa gaji makin besar, kereta makin mewah, rumah makin besar, tapi harta tak bertambah pun tumpuan. So hutang je bertambah sebab tak tahu beza mana harta, mana beban. So dia rasa aku beli kereta ni harta aku. So jadi jangan biarkan gaji anda habis begitu saja pada beban yang menyusutkan kekayaan. So tukarkan sebahagian pendapatan anda kepada harta sebenarnya, iaitu dengan menilai untuk mengekalkan nilai, iaitu emas. So bagaimana nak mula? Sangat mudah. So anda boleh mulakan simpanan emas serendah RM100 saja untuk bina aset untuk masa depan anda. So nak tahu caranya, boleh klik di link di bio atau hubungi saya sekarang dan untuk bimbingan percuma. So jom kita mula simpanan emas hari ini.